Sekarang ni, semua benda nak macam strawberry kan? Kara pun ada. Jom kita twist sikit kuih tradisional dengan rasa trending. Kara lapis matcha berry. Campur tepung gandum, tepung ubi dan tepung beras. Memperkenalkan, beg edisi terhad Kara yang menggambarkan suasana Ramadan. Dari Ramadan ke Juadah Raya hingga lepak bersama, Kara satukan rasa. Kemudian tuangkan krim kelapa Kara, air suam, gula, garam dan kacau sehingga sebati. Tapis dan buangkan buih. Lepas tu, bahagikan adunan ni kepada 3. 1 biar original, 1 lagi campur perisa strawberry. Untuk matcha pula, larutkan serbuk matcha dengan air panas sehingga tidak berketul. Tunggu suam sikit, baru campur dalam adunan. Kacau rata-rata ya. Sekarang masa untuk kukus. Panaskan pengukus dulu. Kemudian, tuang setengah cawan adunan matcha dan kukus selama 5 minit. Tips penting, tiap kali buka penutup, lap uap air supaya permukaan kuih licin dan cantik. Lapisan seterusnya, adunan krim kelapa Kara. Kemudian, lapisan strawberry. Ulang sampai habis dan kukus lapisan terakhir selama 10 minit. Bila dah siap, biarkan sejuk sepenuhnya sekurang-kurangnya 3 jam. Akhir sekali, potong kuih lapis dengan kemas dan hias dengan strawberry segar. Wah, cantik kan? Nak resepi penuh? Nah, cepat screenshot sekarang. Alang-alang dah beli Kara, nak buat Kara lapis matcha berry? Bolehlah sertai peraduan Kara satukan rasa. Dan berpeluang untuk menang hadiah-hadiah menarik bernilai RM320,000. Tahun ni special tau. Kita adakan pusingan bonus. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook Kara Malaysia.